Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. So bersama saya sebuah SUV segmen C yang sangat underrated iaitu Kia Sportage 1.6 Turbo. Kenapa saya kata Kia Sportage 1.6 Turbo ni adalah sebuah SUV segmen C underrated? Jom kita tengok. Yang pertama yang buat aku rasa Kia Sportage 1.6 Turbo ni merupakan salah satu SUV segmen C yang paling underrated di pasaran sekarang adalah dari segi design eksterior dia guys. Okay, so sejujurnya aku yakin ramai lagi yang belum betul-betul nampak betapa cantik dan uniknya design Sportage ni. Kalau kita tengok design eksterior ni memang handsome guys. So walaupun kat Malaysia ni kita tak dapat versi yang terkini seperti di pasaran luar negara, tapi bagi aku design Kia Sportage ni masih lagi kelihatan up to date dan juga modern. Okay, so kalau kita tengok design dia ni tak adalah kelihatan lapuk pun, walaupun kita bandingkan dengan SUV segmen C yang lain. Okay, even kebanyakan SUV segmen C yang lain ni sekarang ni bermain dengan rekaan yang lebih selamat, minimalis dan juga konservatif. Okay, so kalau kita tengok di bahagian depan ni memang menjadi fokus utama kan. So rekaan LED DRL ni yang sangat unik ini berbentuk boomerang. Okey, menjadi signature kepada Kia Sportage. Okey, so kalau kita tengok dia gabungkan pula dengan grill hadapan yang besar dan juga kemas, buatkan keseluruhan muka depan kereta ni nampak sangat sporty dan juga moden. Tapi bagi aku antara perkara yang membuatkan Kia Sportage ni menonjol dan nampak handsome adalah penggunaan kemasan glossy black di bahagian eksterior kereta ni. Okey, so kalau kita perhatikan memang sekarang trend SUV, terutama SUV segmen C, sekarang memang dah tak ada menggunakan kemasan cladding yang berwarna hitam mati ataupun matte black. So sekarang mostly menggunakan kemasan glossy black ataupun ikut warna body. Kalau kita perhatikan di bahagian tepi ni, cladding-cladding ni pada wheel arch ni dan bahagian badan bawah semua kereta ni semua menggunakan kemasan glossy black. Okey, so orang kata benda ni secara tak langsung memang menaikkan seri kereta ni. Okey, jadi dari depan ke tepi semuanya nampak bersambung, membuatkan design kereta ni nampak sangat matching guys dengan kemasan glossy black. Okey, so kalau kita tengok dari sisi pula, so wheelbase yang panjang dan juga garisan badan tajam membuatkan Sportage ni nampak lebih dinamik. Okey, kereta ni ada aura dia tersendiri. Bagi aku kereta ni memang sesuai untuk bapa-bapa yang pening nak pilih antara practicality dan juga design yang sporty. Untuk variant 1.6 turbo two wheel drive ni, kalau kita tengok dia menggunakan rim 18 inci, manakala kalau variant 2.0 dia menggunakan rim 17 inci sahaja. Kalau kita tengok bahagian belakang pula, okey, selain lampu belakang LED yang nampak futuristik dan premium ni, aku juga suka penggunaan ni dia guys, kemasan silver satin di bahagian diffuser belakang ni. Okey, so bahagian bawah kereta ni menggunakan kemasan silver satin. Okey, so kemasan silver satin ni mungkin nampak perkara yang kecil, tapi bagi aku impak dia ni besar kepada keseluruhan penampilan kereta. Okey, so ia memberikan secara tidak langsung kontras. Okey, so memberi kontras yang cantik dengan warna badan serta kemasan glossy black. Okey, yang digunakan sekeliling kereta ini. Alright guys, yang kedua sekarang kita masuk ke bahagian interior Kia Sportage 1.6 Turbo ni. Dan serius cakap vibe dia memang rasa lain macam. Bila buka pintu je terus rasa macam masuk SUV yang lebih mahal dan premium. Design dashboard dia ni kalau kita tengok nampak sangat moden dan futuristik. Kia buat layout yang kemas, minimal dan juga premium. Kalau kita tengok skrin besar yang bersambung antara infotainment dengan meter cluster tu memang nampak high tech habis lah. Dan satu benda yang memang impress aku, build quality dalam kabin ni rasa sangat solid. Bila tekan dashboard, panel pintu atau konsol tengah ni memang rasa ketat dan kemas lah. Kalau korang nak tahu, atas ni semua soft touch. Okay, bahagian bawah ni je ada hard plastik. The rest dekat door trim
dashboard ni semua adalah soft touch. Jadi kabin ni betul-betul bagi rasa premium bila kita sentuh. Steering dia pula sedap pegang, saiz ngam dan juga rasa sporty. Semua butang dekat steering ni pun mudah dicapai. Nak kontrol audio, cruise control, call, semua dekat ujung jari je. Selain itu, aku memang suka gear selector dekat Sportage ni. Dia menggunakan teknologi shift by wire. Jadi gear dia ni bukan jenis gear tradisional macam biasa. So dia memang agak unik. Okay, so design ni memang kemas, modern dan juga premium. Nak guna pun sangat mudah. Okay, kita tinggal pusing je untuk tukar gear ke kanan atau ke kiri ataupun tengah lah. So bila dah biasa guna, memang rasa sangat praktikal, especially masa driving dalam bandar, okay, ataupun parking. Selain itu, okay, ini dia feature yang paling best dekat Sportage ni. Bila kita pasang signal, dekat meter cluster terus keluar paparan lane watch kamera ni. Okay, jadi kita boleh nampak blind spot dekat sebelah kiri atau kanan secara live. Feature ni kan memang sangat membantu, especially masa nak tukar lane dekat highway. So kita bukanlah macam satu brand tu, dia hanya lane watch di sebelah kiri sahaja dan dia akan mengganggu kita punya map ataupun infotainment. Okay, so feature ni memang membantu So dia bukan setakat nampak canggih, tapi memang praktikal dan tingkatkan rasa selamat masa memandu. Ambient lighting dia pun menambah lagi rasa premium waktu malam. Okay, waktu siang dia tak berapa nampak, tapi waktu malam memang nampak cantik. Ambient lighting ni aku suka, dia minimal, dia tak terlalu banyak macam kedai Tom Yum. Okay, so aircon pula memang cepat sejuk dan panel kawalan dia ni nampak moden sangat. So kalau kita tengok kat sini, panel kawalan dia ni 2 dalam 1. Okay, so kita nak control aircon kat sini, kita nak control radio pun kat sini. So ini sangat menarik, teknologi yang jarang ada dekat kereta lain. Okay, untuk seat pula, kalau kita tengok seat ni memang selesa. Okay, so cushion dia tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. Okay, so dia memang support badan dengan baik. So benda ni sangat penting kalau kita perjalanan jauh ataupun kita memandu dalam keadaan masa yang lama lah. So dapat mengurangkan kepenatan kita. Okay, so selain tu kalau kita tengok ruang dalaman ni pun memang luas, especially bahagian belakang. Jika kita bandingkan SUV segmen C yang lain, contoh yang macam Honda CR-V ataupun Mazda CX-5, kereta Kia Sportage ni sebenarnya kelihatan kecil di jalan raya ataupun kelihatan lebih compact. Tapi hal yang sebenar adalah kereta ni dia bahagian belakang sangat luas. So bahagian belakang ni memandangkan kita dapat variant long wheelbase. So kita punya leg room memang mencukupi walaupun kita naik 3 orang dewasa. Selain itu, apa yang menarik dengan Kia Sportage ni, penumpang di bahagian belakang kita boleh adjust recline seat dia. Contohnya, okay guys, so kalau korang nak tahu, bonet Kia Sportage ni lebih kurang 690 liter, di mana ia lebih besar daripada Mazda CX-5 dan setanding dengan Honda CR-V. Okay guys, yang ketiga. So sekarang kita bergerak kepada driving feel. Okay, cerita pasal pengalaman pemanduan Kia Sportage 1.6 Turbo ni, honestly, inilah antara part yang paling aku suka dengan kereta ni. First kali, bila mula gerak je kita boleh rasa pemanduan ni memang smooth. Transmission 7-speed DCT membuatkan penukaran gear dengan sangat lancar, dan enjin 1.6 turbo ni bagi kuasa yang cukup responsif untuk daily driving. Kalau kita nak motong atau masuk highway, memang rasa yakin sebab pickup dia sedap dan tak lembab. Kemudian, apa yang best, suspension dia memang selesa. Bila lalu jalan tak rata atau bump, dia masih boleh serap dengan baik. Okay, so memang selesa, very comfort. Jadi kalau nak guna harian atau bawa family jalan jauh, memang sangat sesuai. Kabin pun rasa tenang sebab NVH dia agak bagus sebenarnya. Okay, jadi pemanduan rasa lebih premium and relaxing. Dan satu benda yang aku suka, Kia ni masih lagi bagi pedal shifter untuk variant ni. Okay, nak tahu tak, sebenarnya bukan semua SUV segmen C ada pedal shifter. Jadi bila feature ni ada, dia terus bagi rasa lebih sporty dan fun to drive. Okay,
Overall, Kia Sportage 1.6 Turbo 2-wheel drive ni memang berjaya gabungkan comfort, smoothness dan elemen sporty yang cukup untuk kegunaan harian ataupun long distance drive. So apa macam guys? So ini dia Kia Sportage dengan harga 158k korang dapat sebuah SUV segmen C yang sangat praktikal dan juga sporty. Untuk pengetahuan korang, sekarang Kia menawarkan rebate sebanyak 8,000 ke atas. So apa lagi? Boleh datang ke showroom Kia. Take a look guys. Assalamualaikum. Tunca lalai.